Nak jimat duit, Datuk Seri Alif Shukri potong sendiri rambut Baim dekat luar rumah. Guys, kita nak gunting rambut. Kau nak rambut macam nak panjang ke depan ke apa? Panjang ke abang je, abang? Kau jangan pendek sangat, kau dah besar bergajak. Disebabkan ni dah besar, so saya tak nak potong pendek sangat. Kita potong setengah pendek lah. Dulu papa memang, waktu kat sekolah pondok dulu memang selalu potong rambut orang. Kita memang dah biasa lah. Untuk orang anak-anak yang dah meningkat remaja ni takkan nak potong pendek sangat kan. Diorang pun nak berfashion. Jadi kita biarkan tak terlalu pendek dan tak terlalu panjang. Apa kau janganlah menyebuk. Ya, nanti kejap lagi Yusof. Guys, kita ni potong rambut di luar rumah saja. Ini konsepnya nak berjimat. Kat tepi-tepi ni. Lepas tu kau meringkan kau punya ni. Kalau tak mering memang tak lawa. Pandainya kau merikut orang. Tak ikut. Okey kan saya buat kan? Pandai kebun, pandai masak, lagi pandai bebel. Saya sebelum ni ada salon. Potong rambut bisa jual. Ni kita ikut shape dia kat tepi-tepi ni. Macam kedai pergi kat salon. Ni kita potong je kat tepi ni. Macam ni. Macam pergi kat ni. Macam pergi kat salon. Berapa Datuk sekali gunting? Sekali gunting RM1,000.